Lepas tu dia kata, dia pun belajar sungguh-sungguh dia belajar. Sebenarnya memang nampak. Selalu nak kata kat ayah dia, Alhamdulillah anak kita pergi tuition tak biasa. Tak biasa apa? Anak kita pergi tuition tak biasa. Cikgu bubuh nama dia tak hadir. Kan selalu kan dalam kita kan ada group family, group dengan cikgu kan. Oh ni tak hadir, ni tak mai. Kelas dia 17 orang. Setiap hari mai 8 orang je hari. Jadi dia kata, abang tahu tak Tuhan bagi kat abang tu. Tuhan bagi kat abang tu mudah gila jalan hidup abang. Mudah gila abang. Sebab apa? Abang, setiap orang dalam kelas 40 orang bang. 30 orang. Abang 8 orang je. Abang ni lah perlu abang nak baik dengan cikgu. Nak bagi doa. Cikgu doa kat abang. Bagi abang dapat ilmu daripada cikgu tu. Macam berdepan abang. Lepas tu sungguh mami dia kata sungguh. Tak apalah. Lepas tu dia ngaji. Lepas tu sampailah hari nak dia periksa. Setiap kali dia periksa memang sebenarnya akan buat apa yang mau buat lah. Baca Yasin nampak. Jam berapa dia periksa. Dia habang lah. Abang periksa jam 2 sampai jam 4. So jam 2 sampai jam 4 tu sebenarnya akan baca Yasin tak berhenti bah. Macam tu mau sebenarnya buat kat sini dulu. Masa sebenarnya nak periksa. Adik-adik nak periksa itu yang mau buat. So sebenarnya ikut apa mau buat. Jadi sebenarnya pun telefon mak tolong Sat. Rasa macam Abdul lagi mak aku kan. Mak tolong Sat. Abang ni nak periksa ni pukul 2 sampai pukul 4. Sebenarnya pun pukul 2 sampai pukul 4 tu baca tak berhenti-henti lah. Tak pergi mana. Jangan je pergi mana. Aku memang akan baca Yasin dengan anak aku je. Bagi doa sebenarnya kan doa apa kat Tuhan kan cukup lah bagi anak aku lulus je. Tuhan ni aku tak pandai. Jadi tak cemerlang tu tidak. Aku tahu. Tok saya duk minta lebih-lebih. Cemerlang tu tidak. Lepas tu bila sampai esok tu nak putusan, tu dia kata, abang, kalau abang tak pergi sekolah esok boleh tak mami awat? Abang tak yakin lah abang dapat elok. Macam tu lah, abang tak yakin lah abang dapat. Tak apa abang dapat berapa pun mami dah terima dah. Kan mami kata kat abang, kalau lah abang tak lulus pun abang dah syarikat mami. Cuma mami nak abang mengaji untuk jadi orang pandai je. Abang dah ada dah, abang dah boleh dah ambil syarikat mami ni. Cuma mami nak abang jadi orang pandai sebab nak ilmu. Sebab ilmu ni penting. Sebab apa mami jadi yang sekarang daripada orang miskin dulu? Sebab ilmu sahaja. Sebab matuk bagi mami ilmu, mami jadi cikgu. Daripada duit cikgu mami buat loan, mami jadi businesswoman. Jadi abang pun kena jadi seseorang. Cuma kalau abang tak boleh jadi seseorang, tak apa abang buktikan melalui syarikat mami. So duk pujuk lah dia esok putusan ni. Lepas tu dia kata, abang tak mau pergi mami noh. Tu mami kata lah kat dia, tak apa abang tak payah pergi. Abang tengok dulu putusan. Kalau abang dapat tak elok, kita tak payah pergi. Kalau abang dapat elok, kita pergi. Macam tu. Tapi mami yakin lah abang, mami tak dapat. Tak apa mami tak mau. Okay, mami kata, speaker kata, apa keputusan abang esok, mami dah cukup bangga dah dengan abang setahun tu abang tak pernah buat benda bukan-bukan. Abang memang betul-betul study. Kalau abang tak dapat